Hello, Assalamualaikum korang semua. Kembali lagi di 1S Machinery Channel. Okey, untuk kali ni saya nak review satu spray chart yang agak popular juga. Okey, yang ini adalah daripada brand Vesic. Untuk dia punya model adalah VS612. Okey, untuk yang ni memang sangat cantik dan sangat smooth tau untuk dia punya chart tu. Dia datangkan sekali dengan beberapa dia punya aksesoris. Contohnya macam dia punya tali ni dan dia punya aksesoris nozzle, viscosity cup ni, dan dia punya charger dekat sini. Okey, apa yang menariknya untuk spray chart Vesic ni, dia ada dia punya lampu dekat atas ni. Lampu ni memang sangat terang dan korang boleh ubah dia ikut beberapa darjah yang korang nak. So kat sini untuk dia punya liter adalah 1.2 liter chart yang korang boleh pakai. Dan kat sini dia ada bagi beberapa nozzle. Okey, nozzle dekat sini yang korang boleh pakai. Dan ada pencucuh dia sekali. Untuk pencucuh dia ada 3 jenis saiz. Satu saiz dia adalah 1.0 mm, yang kedua adalah 1.8 mm dan yang ketiga adalah 2.5 mm. Okey, yang ini adalah wireless dan dia adalah heavy duty walaupun dia wireless. Okey, yang ni untuk dia punya bateri korang akan dapat satu iaitu 20 voltage dekat sini. Dan kat sini pula dia yang bestnya dia ada penyimpanan untuk korang punya nozzle. Okey. Nozzle macam ni korang boleh simpan dekat sini saja. Okey, dia ada bagi juga dengan pencucuh dekat sini. Yang ini adalah korang nak cuci cat korang tu dekat dia punya nozzle, korang boleh pakai ni je, cucuk sahaja. Dan dia akan bagi satu manual book kat sini kalau sekiranya korang tak faham ataupun tak pandai nak pakai. Okey, kita akan tengok video cara pemasangan dia dan beberapa tips saya akan bagi dalam video ni untuk pemilihan serta penjagaan spray chart. Yang ini adalah jenis cordless. Okey, spray gun yang tanpa wayar, korang hanya pakai bateri sahaja. Dia agak special berbanding dengan spray gun yang lain sebab dia ada lampu. Okey, lampu tu akan membantu korang untuk pencahayaan yang lebih terang lagi. Okey, jom kita buka. Untuk rupa dia adalah macam ni. Okey, dia macam yang korang takut dekat highway tu. Tapi yang ni saya belum pasang lagi. So saya akan pasang sekarang. Untuk dia punya moncong depan ni saya akan pasang dululah. Pemasangan dia yang ni. Okay, yang ni satu. Ni dua. Yang ni korang kena pusing. Korang kena pastikan tengok yang ni. Okay, korang pastikan tengok yang ni. Korang nampak ini adalah dia punya kekunci dekat bawah ni. Okay, korang tolak je. Tolak dan dia akan bunyi klik kat situ. Dia dah jadi macam ni. Okey, dah nampak macam spray gun kan. Depan ni yang ini adalah dia punya tube. Okay, dalam korang pasang. Tak kisahlah depan ke belakang ke, sama je. Dan korang masukkan dia punya tank. Sampai 1200 ml ataupun bersamaan dengan 1.2 liter. Okey, memang sangat banyak. Okey, kalau korang tengok dekat sini, okey, nampak macam smiley terbalik kan. Yang ini adalah untuk korang adjust ketinggian ataupun rendah yang korang nak pakai untuk dia punya spray. Korang nampak bulat ni. Ni jenis yang besar. Makin bertambah, spray tu dia akan besar. Okey, kecil, dia akan mengecil lah. Okey, ini adalah dia punya nozzle dari pandangan depan. Okey, dari pandangan tepi macam ni. Okay, nozzle ni pun korang boleh pusing. Korang nak macam ni straight ataupun melintang, tak ada masalah. So kalau korang tengok kat bawah ni, yang ini adalah tempat untuk bateri dia. Okay, bateri dia akan bagi satu bateri macam ni, 20 voltage. Korang masuk je. Okay, untuk dia punya bateri pula kat sini, dia ada indikator. Senang untuk korang nak tengok bateri tu sampai mana, berapa bar dia tinggal. Okey, dekat sini nampak dua mata macam burung hantu ni. Yang ini adalah tempat untuk korang menyimpan dia punya nozzle. Okey, nozzle ada dia bagi kat sini. Okey, nozzle dia macam ni. Ini just tempat untuk korang nak simpan dia punya nozzle sahaja. Okey, kalau kita pergi dekat atas. Okey, ini dia di pandangan depan. Yang ni korang akan nampak ada satu lampu. Okay, lampu ni boleh on. Dia LED light lah. Korang nak on lampu ni dekat sini.
Nampak tu? Ini sama ada korang nak pakai macam ni pun boleh, macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Okay, korang boleh tengok ni. Macam tu boleh, macam ni boleh, macam ni boleh, macam ni pun tak ada masalah. Just tutup je. Dia akan bagi satu tali strap macam ni. Okay, untuk nozzle dia ni, okay, saya nak buat yang melintang dulu. Korang boleh tengok kat sini. Yang ni saya pakai air. So untuk kadar air dengan kadar dia punya cat kan tak sama tau. Sebab cat dia lebih likat. Kalau air ni dia tak likat. Kalau nak cat, kita tak boleh nak buat macam ni sebab cat tu takkan sekata. Nanti yang kat tengah tu tebal, yang kat tepi tu nipis pula. Tapi korang kena cat dia dengan cara macam ni. Okay. Ni saya korang boleh tengok lah. Yang ni saya mainkan untuk dia punya adjustment tinggi dengan rendah. Kalau kita nak menegak boleh, tukar je kat depan ni. Okay, untuk yang ketiga-tiga ni, yang ni adalah mata nozzle dia. Okay, dekat sini dia ada tulis tau 1.0 mm, yang ni 1.8 mm dengan 2.5 mm. Korang boleh pakai mana satu yang korang nak pakai lah. Okay, contohnya kalau korang nak pakai cat tu agak nipis, korang boleh ambil yang 1.0 mm. Nak tebal sikit, ambil yang 2.5 mm. Kat buku manual dia ni, dia dah ada bagi tunjuk kat sini tau nozzle size ni untuk apa cat yang korang boleh pakai kat sini. So korang boleh refer dekat sini saja. Yang tiga ni adalah jenis pasangan nozzle untuk yang macam ni tadi. Okay, korang nampak kan kat sini kan, mata dia nampak tu, mata dia lain. Yang ini paling besar lah 2.5 mm, yang ini 1.0 mm, yang ini adalah 1.8 mm. Yang ni korang masa korang pakai tu dekat nozzle. Okay, korang ambil spray gun ni. Okay, korang pergi dekat spray gun, nampak dekat dalam tu kan, dia ada macam satu skru. Dan korang masukkan aja. Okay, pasang skru dia. Okay, ni saya pakai yang besar 2.5. Korang ambil yang ni, warna merah ni paling besar 2.5. Masuk je macam ni. Dan korang masukkan dia punya ni lah. Ini untuk mengikat dia. Korang boleh pakai dah macam biasa. Okay, yang ni kita dah tukar untuk dia punya mata nozzle 2.5 mm. Okay, kita nak tengok lah. Okay, by the way, yang ni dekat sini tak boleh adjust lah. Depan ni korang adjust dekat tepi ni aja. Mana-mana spray gun yang korang pakai untuk mengecat, mesti korang nak kena bersihkan untuk dia punya dekat mulut ni. Dekat lubang ni korang bersihkan. Cara dia, korang just pakai je benda ni, masuk je, lepas tu bersihkan lah macam ni. Okay, lepas tu cat, kalau korang nak pakai cat kan, ada tertinggal sikit, korang jangan biarkan cat dekat dalam tank tu melebihi 30 minit tanpa korang bersihkan. Okay, lepas 30 minit kalau korang nak bersihkan, memang cat ni dah kering kat sini, nanti susah pula korang nak bersihkan dia. Okay, tu adalah salah satu dia punya tips penjagaan. Lagi satu, untuk bateri macam ni, korang dah pakai, korang jangan biar je dekat dia punya handle ni. Korang kena cabut daripada dia punya gun ni lah, dia punya mesin ni. Yang tak selalu nak pakai tu, better korang cuci lah korang punya cat kat dalam ni. Biasa kalau yang pakai thinner tu adalah cat minyak. Tapi kalau untuk cat biasa, korang boleh lalu air sahaja. Okey, yang ini tips penyimpanan dia kat sini. Okey, korang nampak kan ada dia punya lubang kat situ. Korang masuk je, tak payah pusing. Okey, dan korang masukkan ni. Itulah penyimpanan dia, senang. Kalau korang nak pergi mana-mana, korang just bawa dia punya ni je. Dah satu set, siap ada tali tu. Okey, korang dah tengok video tadi. Itu adalah beberapa saya punya ilmu, sedikit ilmu untuk tips penjagaan dan tips penggunaan spray gun ni. Feature-nya dekat sini adalah untuk dia punya lampu dengan tempat penyimpanan lah. Kalau korang tengok spray cat yang lain, dia tak ada tau.
dia akan bagi dengan cat sekali ataupun tempat penyimpanan. Biasanya korang kena beli box lain untuk simpan dia punya barang-barang nozzle cat ke, dia punya cup ke apa semua. Dan yang ni memang sangat mudah dipakai. Okay, untuk dia punya jenis nozzle pun korang boleh tengok dekat tepi ni je. Dekat buku manual pun dia ada bagi sekali macam mana korang nak dapatkan nozzle yang macam ni. Okay, itu saja daripada saya. Korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share dan komen video ni kepada kawan-kawan korang. Okay, bertemu lagi di minggu hadapan dengan saya di One Age Machinery Channel.